Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan selain daripada apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menceritakan kisah Adam alaihissalam dalam surah Al-Baqarah, dan kita sebutkan kisah ini sebenarnya ada dalam beberapa surah yang lain juga, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Taha, dalam surah Al-Kahf, Al-Hijr, dan beberapa surah lain yang menceritakan tentang kisah Adam alaihissalam. Dan hari ini dan beberapa episod sampai ke hari ini kita masih dalam kerangka surah Al-Baqarah, melihat satu demi satu ayat, perkataan demi perkataan untuk mengambil manfaat dan belajar daripada warisan Adam alaihissalam. Dan kita lihat apabila Allah Subhanahu wa taala sebelum ini mempamerkan, mempersembahkan keupayaan hebat Adam alaihissalam dengan keilmuannya, dengan keupayaannya berbicara, mengembangkan ilmu, menamakan nama, dan keupayaannya untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Ketika Allah tanya pada para malaikat, boleh kamu namakan semua ini? Para malaikat bahkan mengajarkan kita juga pengajaran daripada bagaimana sikap mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyebut qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menyebut, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Malaikat menunjukkan rendah dirinya mereka, walaupun mereka berada di tempat yang tinggi. Mereka sebahagian malaikat ini menjaga urusan-urusan yang melibatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni adalah executives yang execute, yang melaksanakan perintah Allah yang berdasarkan ilmu-ilmu yang sangat tinggi, tetapi mereka menunjukkan humility, rendah diri, tidak sombong, tidak seperti iblis nanti dalam beberapa babak akan datang yang mencabar dan melawan Allah. Sebaliknya ketika Allah mencabar malaikat, malaikat tunduk dan merendahkan diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut qala dalam ayat yang ke-33, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, namakan. Di sinilah sebagian ulama menyebut bahawa bi asma'ihim itu, him itu merujuk kepada anak-anak Adam alaihissalam, seolah-olah menunjukkan kepada para malaikat, lihat Adam mengenali semua zuriat keturunannya. Dan itu juga proses yang sebagian tafsiran menyebut bahawa Adam memperlihatkan di hadapan para malaikat, ini anak zuriat keturunanku, kerana nanti malaikat ni akan berkhidmat untuk mendukung dan membantu umat manusia menjalankan tugas khalifah di atas muka bumi. Kan nanti kita akan lihat pelbagai episod dalam hidup manusia, khususnya para nabi ni, apabila kita diceritakan tentang malaikat, ada malaikat yang turunkan wahyu, malaikat yang turunkan hujan, malaikat yang menjaga keselamatan, dan pelbagai tugasan para malaikat, termasuk yang turun dalam majlis-majlis ilmu, dan yang mana semua malaikat ini akan turun pada malam Al-Qadar. Sikit masa lagi, moga Allah rezekikan kita malam Al-Qadar. Kuatkan semangat, kita sedang menghampiri 10 malam yang terakhir insya-Allah. So Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Adam alaihissalam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, sebutkan nama-nama. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Adam dengan cemerlang menerangkan nama. Kalau dalam terjemahan kita ni, Abdullah Muhammad Basmih, Syekh yang mana terjemahan ni terjemahan standard di Malaysia, menyebut Nabi Adam menerangkan nama-nama benda-benda itu. Okey, kepada mereka Allah berfirman. So bila Allah tunjukkan kepada malaikat, tengok Adam boleh buat, Adam boleh perform, keupayaannya luar daripada jangkauan para malaikat. Lalu Allah kata kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku telah beritahu kepada kalian, a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku lebih mengetahui, a'lamu perkara ghaib, misteri, rahsia langit dan bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah juga seolah-olah menyinggung, aku juga tahu apa yang kamu nyatakan, yang kamu zahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan di dalam.
tafsirannya pelbagai. Sebagian ulama bahkan menyebut di sini Allah sedang berikan hint kerana ketika itu yang tinggal bersama malaikat termasuk iblis, kerana dia dapat promotion. Ingat kita cerita dalam episod-episod yang awal dulu, dia dapat promotion, jadi ditinggal di syurga. Dan apabila Allah kata aku tahu apa yang kamu nyatakan, iaitu para malaikat menyatakan soalan mereka, dan para malaikat kemudian merendahkan diri mereka bahawa mereka tidak memiliki ilmu untuk menjangkau apa yang Allah ajarkan kepada Adam, dan mereka mengaku tunduk, mereka hanya tahu apa yang Allah SWT ajarkan kepada mereka. Tetapi Allah kata, aku juga tahu apa yang kamu sembunyikan. Dan di sini sebagian ulama kata sembunyikan ini merujuk kepada iblis yang dia tak tanya soalan apa pun. Dia diam je dalam cerita ni. Tapi Allah kata, aku tahu rahsia langit dan bumi, aku tahu apa yang kamu nyatakan, dan aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Maksudnya waktu itu patutnya kalau iblis di situ, menurut riwayat ataupun pandangan ini, bahawa dia dah mula rasa siapa makan cili dia rasa pedas, ataupun barangkali ada perkara yang disembunyikan secara umum, dan Allah kata Allah tahu semua yang zahir dan yang batin, yang kita tuturkan, yang kita rahsiakan dalam bisikan hati kita, itu semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu poin yang penting daripada peristiwa tentang ilmu ni, kalau kita lihat dalam beberapa episod kita lihat bahawa perkaitan Adam AS menjadi khalifah ni banyak yang Allah tekankan dan tegaskan tentang aspek keupayaan dan keilmuan Adam AS. Dan nanti kita akan lihat kan, kita menghampiri hari-hari nuzul Quran, yang mana Quran turun pada bulan Ramadan. Apabila disebut tentang perkataan pertama yang turun daripada wahyu, juga perkataan yang berkaitan dengan ilmu, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Maksudnya ilmu adalah tempatnya, kedudukannya sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Allah tekankan berulang-ulang kali, bukan hanya manusia mulia kerana ilmu, manusia yang mencari ilmu. Adam AS diajarkan ilmu, kemudian manusia yang mencari ilmu. Ada banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan dia untuk menuju syurga. Seolah ada banyak perkaitan antara tugas khalifah ni datang ke bumi, melakukan tugas khalifah dengan ilmu. Orang yang berusaha mencari ilmu, dia akan dimudahkan jalan dia pulang ke rumah abadinya, rumah yang akan dia tinggal di sana selama-lamanya, rumah yang ayah kita dan ibu kita Adam dan Hawa alaihimussalam singgah seketika sebelum datang untuk melaksanakan tugas khalifah di bumi. Jadi ilmu adalah kemuliaan yang sangat tinggi dalam agama kita. Dan malangnya kalau kita lihat, sebahagian kita langsung tidak ada minat terhadap ilmu. Dan dengan berkembangnya teknologi hari ini, ilmu semakin cetek, walaupun ilmu itu semakin mudah dicari, tetapi keupayaan kita berilmu semakin longgar dan lemah. Kan orang punya attention span pun dah semakin singkat. Uish, 10 minit start video ni, saya boleh 1 minit je. Ada yang kata 1 minit 30 saat je. Ada yang tulis panjang sikit, lukis boleh lukis. Kerana sudah dimandulkan, ditumpulkan keupayaan dan kapasiti manusia, seperti mana Allah berikan kapasiti ini kepada Adam dan diwarisi oleh zuriat keturunannya. Kapasiti ini dimandulkan, ditumpulkan dengan gaya hidup, dengan budaya yang tidak menghargai dan mengutamakan ilmu. Dan ini semua perkara-perkara yang kemudian ada kesan buruknya, bukan hanya di dunia. Apabila ilmu kurang, kita banyak langgar dinding dekat dunia ni. Kesalahan yang berulang, benda yang sepatutnya kalau dengan ilmu tu kita boleh lalu dengan mudah, kita lalu dengan susah, hanya kerana tidak ada ilmu. Dan yang kedua, dalam proses kita belajar tentang ilmu adalah kemuliaan. Daripada peristiwa ini kita juga belajar bahawa malaikat rendah diri, dan Allah menyebutkan bahawa Allah memiliki segala ilmu. Jangan sampai kita bila belajar ilmu kita jadi sombong
dan lupa bahawa Allah yang maha mengetahui, Al-Alim, Al-Hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti mengamalkan apa yang diamalkan oleh para malaikat. Apabila kita belajar ilmu, kita berdoa dan merendahkan diri kita, jangan sombong dengan ilmu, seperti mana pepatah Melayu menyebut, ikut resam padi, apabila dia semakin berisi, dia semakin tunduk. So ilmu yang benar, ilmu yang barakah, nak test simple je. Semakin banyak sijil kita, kalau hari ni orang sebutkan ilmu tu dibandingkan tu dengan ukurannya di sijil. Okay. Kalaupun sijil tu adalah ukuran yang kita terima, okay, semakin banyak sijil, semakin banyak title, dia sepatutnya semakin tunduk. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia kena sebut demikian. Dia maha suci Tuhan. Tidak ada ilmu melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Kalau dia kemudian semakin sombong, sebagai orang semakin banyak ilmu, semakin banyak pula dia helah nak tolak hukum syariat Tuhan. Banyak pula dia cari loophole sebab dia punya ilmu banyak. So dia boleh justify, dia boleh corner baring sana, corner baring sini, dan menyebabkan dia missing the point. Dan yang ketiga, yang kita sebutkan tadi, yang pertama kedudukan ilmu yang tinggi, yang kedua mesti tawadhu' dengan ilmu, mesti rendah diri dengan ilmu. Dan yang di sini juga kita belajar, ketika Allah menciptakan Adam AS kedatang ke bumi, Allah SWT tidak akan menzalimi Adam AS dan zuriat keturunannya. Kita semua, Allah tidak akan zalimi kita. Apa maksudnya? Allah apabila diberikan tugasan taklif, Allah akan berikan keupayaan dan kapasiti kepada ciptaan yang diberikan taklif itu untuk melaksanakan tugasan. Sebab tu ayat yang selalu kita baca apabila kita timpa musibah, dia ada satu lagi angle lain. Ayat yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan seseorang dengan sesuatu melainkan dia mampu, dia ada keupayaan. Taklif sebenarnya Allah tidak akan memberikan tanggungjawab kepada seseorang melainkan dia berupaya untuk melaksanakan tanggungjawab. Sebab tu ibadah, ritual kita, salat 5 waktu, puasa sebulan dalam Ramadan, ini semua bukan di luar kemampuan kita. Tentu ada perkara-perkara yang menyebabkan kita dapat rukhsah, kita dapat keringanan. Dan dalam siri Ramadan yang lalu, Allah sayang, kita ada cerita Allah sayang orang yang mengambil rukhsah. Contoh bila dia travel atau dia sakit, dia tidak berpuasa, atau dia tak boleh solat berdiri, dia solat duduk. Itu lain. Tapi kewajipan semua ini adalah di dalam keupayaan dan kemampuan manusia. Demikian juga untuk menjadi khalifah, semua manusia yang diberikan keupayaan akan dipertanggungjawabkan nanti kenapa tak jalankan tanggungjawab sebagai khalifah. Moga Allah SWT bantu kita mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh. Semakin banyak ilmu kita timba, semakin kita tunduk akur rendah diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita menggunakan ilmu itu untuk mendapatkan manfaat, bukan dengan ilmu itu kita menyebarkan mudarat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.